Al-Quran sebut ke apa? Fas'alu ahla zikra in kuntum la ta'lamun. Betul. Kata fas'alu ahla, bertanyalah kepada pakar Dia sekiranya mereka kamu yang pakar tidak arif. Dia yang kita tak tahu. Dan bila cerita kembali pada pakar, setakat saya tengok website Kajian Negeri Kelantan, dan kita tengok semua carta organisasi setakat yang ada public, yang orang awam boleh akses lah. Kita mula kecek pasal, selain daripada emas, kita mula kecek pasal RE. Betul. Kita mula kecek pasal sumber alam alternatif yang kita nak jadi bahan dagangan. Betul. Tapi dalam masa yang sama, siapa penasihat negeri dalam bab alam sekitar? Betul. Dalam bab hasil galian negeri. Saya tak jumpa lagi setakat ni. Tak jumpa lagi ni. Setakat ni saya tak jumpa. Dia kecek wawa tak jumpa lagi pakar. Setakat ni saya tak jumpa. Alright. Maksudnya pakar yang Kajian Negeri lantik sebagai spesialis untuk pakar perunding panggil dia. Pakar perunding. Tak ada lagi. Kalau saya miss out, royak. Betul. Itu yang penting pakar perunding. Dalam apa-apa institusi sekalipun, dia kena ada mereka yang arif. Mana kalau tidak ada yang arif, kita jadi kacau merbah lah dah itu. Kita buat keputusan, jadi terjadi mengarut pergi ke sana kemari, duk tengok kepakaran orang. Orang ni bukan mudah nak pergi kepakaran kita. Melainkan kalau dia ada kepentingan kepada kita. Secara JV ke, ataupun buka syarikat bersama, atau sebagainya lah. Barulah boleh kongsi kepakaran. Tapi kalau kita tidak cerdik ke depan 10 langkah, maknanya dia mau ambil saja lah.